Okay, apa masalah dia ni? Kita on MCB, lampu ni hidup. Nampak tak tu? Kecil je. Kalau kita off MCB ataupun kita tutup api, dia mati. Kalau kita on MCB, dia hidup. Kalau kita on switch ni, macam biasa dia hidup. Terang lah lampunya. Tapi kalau masalahnya bila kita off ni, lampunya masih hidup walaupun kecil. Ini off lah. Kita tutup switch. Tapi lampu ni dia hidup juga. Melainkan kalau kita pergi tutup MCB, baru dia mati. Jadi sebenarnya masalah ni daripada salah sambung lah. Kita dah salah sambung wayar sini. Wayar ni. Biasanya kalau jadi gitu, wayar api ni, wayar merah ni, ini sebenarnya daripada DB. Kita dah sambung dekat load. Load sepatutnya pergi ke aircon, ke wati heater ke. Tapi kita dah terbalik. Yang wayar merah daripada DB ni, sepatutnya kena pasang dekat line. Dekat atas ni. Yang wayar merah atas ni sepatutnya kena pasang dekat load ni. Kadang tu boleh jadi juga wayar merah ni dah betul. Kadang tu neutral terbalik. Neutral yang DB ni sepatutnya pasang dekat lain. Tapi kita dah pasang dekat load. Boleh jadi juga kenapa bila kita on MCB, lampu ni hidup kecil je. Kalau kita tutup api, dia mati. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita kena cabut dulu semua wayar ni. Dan kita kena check mana satu wayar yang daripada DB dan mana satu wayar yang nak pergi ke load. Pasal apa nak kena cabut semua? Pasal wayar ni nampak tak? Dua merah, dua hitam. Jadi kita tak tahu mana satu wayar yang nak pergi ke DB dan mana satu wayar yang nak pergi ke load. Wayar merah ni senanglah kita nak check. Mana yang ada api tu memang daripada DB lah. Yang tak ada api kita perlu dipasang dekat load ni. Tapi masalahnya wayar hitam ni. Wayar hitam ni kan dua-dua tak ada api. Jadi macam mana kita nak betulkan masalah ni? Kita kena cabut dulu semua wayar ni. Dan kita kena check. Jadi kita tutup api dulu lah dekat DB dan kita cabut wayar ni. Jadi sebelum kita cabut wayar ni, kita check dululah. Walaupun kita dah tutup api tadi, SOP untuk elektrik memang kena double check. Kena check dua kali. Pakai test pen. Mana yang tak ada api ni, confirm lah tak ada api. Merah lah kita check. Lepas tu yang bawah pun sama, kena check juga. Okey, test pen tak hidup. Jadi dua-dua lah, memang tak ada api. Jadi kita boleh buka. Buka je semua. Okey, dah buka semua ni. Kita pasang tip kat bawah ni supaya dia tak lari lah. Dan supaya kita senang nak check. Tip macam gini. Okey, dah tip. Lepas tu wayar ni kita kena jauhkan. Jangan bagi kena setiap wayar ni. Okey, kena jauhkan macam gini. Lepas tu kita pergi buka api dekat DB. Kita kena ambil test pen dan kita kena check wayar merah ni. Mana satu ada api. Okey, ni tak ada api. Satu lagi. Okey, nampak tak ni ada api. Yang sini ni tak ada api. Ini ada api. Okey, yang ada api ni kita kena tape sikit. Ambil tape ni dan kita koyakkan sikit lah. Dan kita letak dekat kulit dia ni. Kenapa nak letak macam ni? Pasal dua-dua wayar merah, yang tu dua-dua wayar hitam. Jadi kalau kita tak tape ni nanti keliru lah. Jadi takut salah sambung sekejap lagi. Jadi mana yang ada tape ni wayar api lah daripada DB. Yang tak ada api ni, ini nak pergi ke aircon lah ataupun water heater. Wayar hitam pula, kalau kita check dengan test pen dia memang tak ada api. Okey, ni tak ada api. Ini pun tak ada api. Okay, jadi macam mana kita nak tahu mana satu wayar daripada DB? Okay, senang je caranya. Kita ambil test lamp yang kita dah buat tadi. Test lamp. Test lamp ni macam gini lah. Ada dua wayar, live dengan neutral. Lepas tu nak kena pakai pemegang lampu ni. Nak kena ada pemegang lampu ni. Dan mentol. Mentolnya kita kena pakai yang biasalah. Yang kita pakai kat rumah ni. Dia ada tulis 220 hingga 240W. Pasal apa? Pasal rumah kita dia pakai 240W. Kita tak boleh pakai mentol macam gini dah. Dia tulis 12W.
Dua belah wheel ni kalau kita cucuk api dekat rumah kita memang meletup lah, terbakar lah metal ni. Kita on MCB, kita off, tak hidup. Jadi bermakna betul lah sambungan ni. Kita on sekali lagi dan kita on switch ni lah. Ok, dia hidup, nampak tak ni. Kita off, dia mati. Lampu ni pun tak hidup. Kalau kita on switch ni, ok, dia hidup. Kita off, dia tak hidup. Pasal apa? Pasal sambungan yang kita buat ni dah betul.